Orang kata your net worth is determined by your 5 best friends lah. Orang yang you selalu jumpa. Kalau 5 kawan you selalu cakap pasal bola, cakap pasal racing, cakap pasal Dota, dan seorang cakap pasal perempuan, itulah level you. Patut ke kita ni ataupun student-student ni dia invest ikut kawan-kawan dia? Ikut trend. Saham Tesla lah, saham Apple lah. Orang kata naik pun semua nak beli. Bitcoin pun nak beli juga. So apa pendapat Cik Faiz yang invest ikut kawan, bukan ikut dia punya own knowledge lah? Tak salah untuk ikut kawan, tapi first kena pilih kawan yang betul. Sebab without kawan, kita solo, kita tak tahu arah-arah kita. So kita pilih kawan. Kebetulan kawan kita tahu dia baik, dia bagus, dia solat, dia pun jaga duit dia dengan baik. Okay, boleh ikut. Tapi janganlah ikut 100% apa dia buat. You tak boleh ikut blindly. Kalau dia berkawan dengan Cik Tus, you tanya lah, Cik Tus, how do you even start this? I'm your friend. Kita duduk minum-minum main golf kan, tiap-tiap bulan, 2 minggu sekali kita main. Takkan you tak nak share your knowledge to me? Dia pun semangat share. People love to talk about themselves. People love to talk about their successes. Tak semestinya apa dia buat tu, dia cakap tu kita buat. Tapi at least kita dapat avenue untuk mengikut. And then kita pun get excited, boleh Tak tahu pula boleh melabur dalam PLCC aku. Kan nak kena beli 1 unit. Tidak, kita beli a fractional of a small share through REITs. Real Estate Investment Trust. Tak tahu pula ada kan unit trust dia ada kat luar sana. Rupanya real estate pun ada trust juga. Betul lah. Nak sewa dekat KLCC pun tak boleh, mahal. Kita beli portion of a fraction of it. Baru tahu. Then from that knowledge, from that exposure, you explore, you ikut. The issue dia adalah the blind leading the blind. Macam saya cakap tadi, kawan you datang daripada pakcik dia. Pakcik dia suruh dia invest dalam satu saham ni, bagi peluangan 10% sebulan. Dia letak RM1,000, 10%. Dapatlah RM1,000, RM100. 3 bulan dah nampak RM100, RM100. Dalam this platform yang dibuat oleh syarikat saham tu sendiri. Tapi you nampak masuk, wow, dah RM300. Dia pun pergi ajak you. And then after 1 year, kalau benda tu turns out to be scam, dua-dua kenalah. And then korang bergaduh. So itu is the blind leading the blind. If you're smarter, you akan tanya, ini platform daripada mana ni? Aku check dekat SC, rupanya company ni kena blacklisted lah, ataupun ada warning lah, ada alert list lah. Tak nak kawan kau lagi, kau ajak aku buat benda bukan. So nak ikut kawan boleh, tetapi you kena verify. You trust them, tapi you verify.